Kena remember, helper words bawah process and time. Process and time dia mesti ada kaitan dengan masa. Okay, dan kita akan belajar ni dalam topik yang khusus, bukan sekarang. Dalam bahasa Melayu, am, is, are boleh diterjemah sebagai adalah atau ialah. Okay, selain daripada Kak Rah, cikgu bahasa Melayu, kawan-kawan yang lain, tahu tak beza nak guna adalah dengan ialah? Ha. Aha. Kita ni bahasa kita sendiri pun kita macam take for granted. Ha. Yeah. Sebab itu kadang-kadang jadi lebih teliti bila orang lain yang belajar bahasa kita dan kita yang belajar bahasa asing, kita jadi lebih teliti. Belajar bahasa sendiri sama je kot. Ha, yang ni ada beza tak boleh suka-suka hati je. Adalah ialah